Sekali pandang pulau ini nampak macam syurga dunia. Lautan biru kristal, hutan hijau subur, matahari terbenam yang menenangkan jiwa. Tapi hakikatnya, manusia diharamkan sama sekali menjejakkan kaki ke sini. Pulau ini bernama Ilha de Queimada Grande atau lebih dikenali sebagai Pulau Ular di Brazil. Di sinilah tinggal ribuan ekor Golden Lancehead Viper, antara ular paling berbisa di dunia. Racunnya 5 kali lebih kuat daripada ular di tanah besar, bersifat hemotoksik, mampu merosakkan tisu, menyebabkan pendarahan dalaman dan membawa maut kurang daripada 1 jam. Kepadatan ular di sini sangat tinggi. Ada anggaran seekor ular bagi setiap 1 meter persegi. Suatu ketika dulu, seorang penjaga rumah api tinggal di situ bersama keluarganya. Satu malam, tingkap terlupa ditutup. Ular-ular masuk mencari haba. Keesokan harinya, mereka ditemui meninggal dunia dalam hutan penuh kesan patukan. Sejak itu, rumah api diautomasikan. Manusia tidak lagi dibenarkan tinggal di situ. Pulau itu adalah peringatan nyata. Bukan semua tempat di bumi dicipta untuk manusia. Allah mencipta setiap makhluk dengan peranannya, dan ada tempat manusia hanya boleh memerhati.